Emas jatuh bukan tanda bahaya. Emas jatuh 13%. Perak jatuh sampai 38%. Ramai panik. Tapi penganalisis kata ini bukan krisis. Ini sebenarnya petanda besar. Apa yang berlaku sekarang bukan kejatuhan biasa. Ia adalah pembetulan pasaran yang sihat selepas emas dan perak naik terlalu laju dalam masa yang singkat. Bayangkan, emas naik lebih 20% dalam masa sebulan. Perak pula naik lebih 60% dalam masa sebulan. Ini bukan normal. Jadi, bila harga rehat sekejap, itu bukan tanda emas gagal. Itu tanda pasaran tengah lepaskan tekanan. Soalan paling penting yang ditanya oleh penganalisis global adalah, apa sebenarnya yang telah berubah dalam ekonomi dunia sampai emas patut jatuh untuk jangka panjang? Jawapannya, tak ada. Hutang kerajaan dunia makin membesar, inflasi masih lagi degil, sistem mata wang fiat makin rapuh, geopolitik masih tak stabil. Dulu, bila hasil bond naik, emas ditekan. Sekarang, hasil bond naik kerana pelabur hilang keyakinan terhadap sistem kewangan. Naratif dah berubah. Hari ini, emas bukan lagi sekadar pelaburan. Ia dah jadi aset penambat dalam portfolio. Walaupun emas dah buat pembetulan 13%, ramai penganalisis masih lagi menjangkakan harga emas boleh mencecah USD 6,000 satu ounce. Jadi, sekarang soalan sebenar bukan kenapa emas jatuh. Soalannya adalah, adakah kita ambil peluang masa orang lain tengah panik? Sejarah tunjuk orang yang menang dengan emas adalah orang yang konsisten masa harga tengah turun, bukan yang kejap masa harga tengah naik. Peranan emas dalam pasaran kewangan global tak pernah berubah. Selepas turun naik yang luar biasa sepanjang minggu lalu, ambillah hujung minggu ini untuk menetapkan semula fokus dan bersedia menghadapi apa yang bakal tiba. Kerana pasaran logam berharga mungkin baru saja bermula. Kalau anda nak mula simpan emas secara tenang, berperingkat, tanpa stres, boleh DM saya atau klik borang sign up. InsyaAllah, saya akan guide anda cara simpan emas melalui account Gap. Mengikut kemampuan dan bajet anda, bukan ikut emosi. Emas, pasport kekayaan kita semua.